Anggaran abang berapa cucuk sate terjual bang sehari? Kalau yang tempat lama Putrajaya tu memang banyak lah. Dalam 9 ke 13 ribu. 9 ke 13 ribu satu hari? Sehari. Kalau yang tempat baru ni sehari dalam 1000 ke 2000 cucuk. Saya tengok banner tu daripada Sarah Sate daripada 1981 bang. Ya, betul. Lama tu bang. Sate ni diasaskan oleh orang tua bang. Ayah abang yang mulakan sate ni. Dia jual daripada Singapura, bawa masuk Melaka. Dan sampai dekat KL ni, mak abang yang handle. Sarah ni nama mak lah? Nama mak. Okey. Sekarang ni mak pun dah tak ada. Abang ambil alih. Yang abang menjual sekali kasih bang resepi sate ni memang turun-turun dulu sampai sekarang macam itu resepinya bang Tak pernah ubah. Tak pernah ubah. Macam mana arwah tu buat, macam tu kita ikut. Sate apa yang ada kat abang punya kedai sate ni bang? Special yang ada sate kat kedai kami adalah sate ayam, daging, kambing tu biasalah. Tapi kami ada itik. Itik pun ada? Ada itik, rusa, limpa, paru, perut usus, perut babat. Kalau saya nak beritahu kawan-kawan saya kat luar lah kan, abang punya kedai sate ni kat mana bang? Okey, kalau kedai sate kita orang dekat Pandan Jaya, Jalan Pandan 3, berhampiran restoran nasi. Oh, ni mamak nasi ni? Dengan burger cili padi sebelah kami. Oh, burger cili padi belakang tu? Okey.